dan kemudian 8.30 bagakan dan dijangkakan akan habis dalam masa 1 jam lah. Jadi pukul 9.30 lelaki akan tiba untuk majlis, dan dalam jangkaan kita pukul 10 sepatutnya YB akan datang dalam 9.30 tu, tapi dengan sebab dia lewat tu kita tak pasti pukul berapa beliau akan tiba. Walaupun bagaimanapun pihak kami daripada MUA telah confirmkan yang beliau akan hadir pada masa itu. Oleh itu ceramah kita dalam jadual pukul 10 akan dijalankan pada masa itu. InsyaAllah masa ceramah itu ialah 1 jam, 10 hingga 11, dan dalam masa 1 jam itu kita harapkan YB akan tiba lah. Kalau tidak tiba, kita akan bisik pada pagi supaya teruskan ceramah. Jadi selepas saja YB sampai, selamat jadi selepas YB sampai adalah ucapan kerusi. Lepas ucapan kerusi, ucapan orang yang merasmikan, iaitu YB Ayub Hadiah. Hadiah. Dia resmi penghabisan lagi. Tak, ucapan dia. Ialah ucapan kerusi, ucapan YB Ayub, baru cerita barulah doa baru rasmi ya. Lebih kurang begitulah perjalanannya. Jadi dijangkakan dalam pukul 12 majlis itu akan berakhir. Akan berakhir. VIP akan makan di sini. Kemudian dalam pagi bulan mesti barulah Padang, dan yang lain-lain akan makan di kemah. Yang akan disediakan insya-Allah pada esok akan dimasak. Jadi itulah latar belakang yang dapat saya terangkan dari segi penjadualan pada hari Sabtu itu. Jadi